Ambil ni. Kadang Yusof selalu juga tanya pada diri sendiri. Apa salah Yusof? Kenapa Mama lari? Syukur Yusof pulang. Dia nak jumpa anak kesayangannya sebelum dia pergi. Kenapa datang? Kan saya dah cakap jangan datang. Kenapa tiba-tiba balik? Yusuf, kenapa ni? Mama ni berpuaka, Marisa. Marisa! Kau bersekutu dengan syaitan! Inspirasi datangnya sedikit sebanyak mengambil kisah benar yang pernah berlaku di sekitar bangsa tahun 90-an, di mana cerita Kifarah ni cuba merungkaikan the backstory of apa yang berlaku pada malam kisah sebenar yang berlaku di bangsa tu. Okey, ini merupakan filem berbentuk genre seram, di mana you all semua tahu bahawa Skop Production pernah buat filem khurafat, iaitu Aran Syamsul, filem Munafik 1, Munafik 2 yang cipta kerjaan besar. Syafiq Yusof pula pernah melahirkan filem Misteri Dilala, dan kali inilah pihak Skop Production beri peluang kepada pengarah lain, dan kali ini diarahkan oleh Ras Abu Bakar. Jadi bila diberi peluang untuk membuat cerita seram ni, membuatkan saya teruja sebab saya tahu elemen seram, elemen hantu ni memang dekat dengan masyarakat kita. Jadi saya cuba mengkaji juga apa mistikal ataupun kepercayaan yang orang kita tahu tentang culture hantu kita. Jadi dalam cerita ni saya cuba seimbangkan, dan pada masa yang sama saya cuba ketengahkan juga budaya kita daripada segi watak-watak. Jadi peluang yang Skop Production beri kepada Gas ni atas kepercayaan kami melihatkan kepada prestasi Gas Abu Bakar sebagai pengarah yang baik. Jadi filem ini dia mengupas satu isu baru, iaitu pembalasan. Setiap perbuatan yang you buat ke muka bumi ini akan ada pembalasan dia. Okey, untuk mengarahkan filem seram ni sebenarnya saya akan start sesuatu skrip ataupun scene tu saya akan dengar daripada scoring filem-filem horror yang lain untuk semua orang rasa ketika suasana seram tu macam mana dia berlaku. Jadi metod-metod ataupun teknik macam itulah yang boleh membuatkan pelakon atau even kru untuk bagi semua orang faham apa yang saya gambarkan dalam kepala. Hai semua, saya Remy Ishak. Saya melakonkan watak sebagai Yusof dalam filem Kifarah. Yusof adalah anak kepada seorang yang berkedudukan tinggi yang bernama Ghazali, yang dihantar belajar ataupun meneruskan kehidupan dia di luar negara, jauh daripada keluarga. Saya Vanida Imran dan memegang watak sebagai Nur. Cerita ini mempunyai banyak tema kalau dilihat daripada sudut perspektif yang berbeza. Kalau nak dilihat daripada sudut perspektif watak Nur, anda akan dapat perspektif yang lain. Dan juga untuk watak-watak yang lain. Semuanya ada keistimewaannya tersendiri dan membawa tema yang tersendiri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Namron. Saya membawa watak Pak Mat dalam filem
Kifarah. Pak Mat ni dia adalah seorang pekerja lah kepada Tuan Ghazali. Saya banyak berbincang dengan Gaz untuk macam mana dia nak portraykan watak Pak Mat ni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rita Nadira. Saya memegang watak Marisa. Marisa adalah isteri kepada Yusof dan Marisa mempunyai seorang anak iaitu bernama Mikael. Apa yang sempat saya prepare adalah dari pihak production, diorang dah bagi acting class, tapi saya ada juga pergi acting class yang lain. Itu preparation yang saya buat. Memang nervous lah untuk bawa filem ni sebab this is my first film. Persiapan yang banyak tidak banyak ambil masa lah pada saya, because mostly dia adalah daripada segi mentally lah, sebab we are making horror movie, so the expression, emotion, semua saya lebih banyak bertanya dengan pengarah saya lah. So usually bila macam I dapat satu karakter, I will try to my kotak-kotak inside my brain and what can I macam apply to the character and whether it works or not kan. So yeah, macam tu lah. Syukur Yusof pulang. Dia nak jumpa anak kesayangannya sebelum dia pergi. Kenapa Papa hantar Yusof pergi? Apa salah Yusof? Hai, saya Sharifah Sakina. Saya membawakan watak sebagai Mawar. Each scene is mencabar untuk saya. So nakkan kelembutan Mawar itu, the motherly of Mawar, because people know Sakina as seorang yang sangat kasar, sangat hyper, sangat funky and this and that. So nak bawakan kelembutan itu pasti dia sebenarnya kenalah gemalai tu ada sedikit. Pada saya, setiap scene nak melakonkan tu bagi saya adalah satu cabaran. Sebab kita nak merealisasikan, nak visualkan look yang seram, pergerakan camera work tu yang kadang-kadang agak sedikit sukar lah, because kita bermain dengan mood-mood yang seram tu. Gaz Abu Bakar adalah seorang yang mementingkan kecantikan dalam setiap shot dia. So kita nak make sure benda tu meet dia punya expectation. Saya tengok dia, saya baca dia 3-4 hari, okey, itu yang dia nak, itu yang kita bagi. Itu yang dia nak, kita bagi. So kita tak payah bagi lebih, kita tak payah bagi kurang. Kita kena bagi tepat apa yang dia nak. And Gaz is very easy to work with because he's very flexible. And kalau kita ada apa segala pendapat kita akan tanya dia. Kalau dia kata tidak. Kalau dia kata ya. Tang mana yang kita nak takutkan audience, dan kalau boleh bila penulisan skrip tu kita dah boleh imagine dalam bentuk editing di mana kita panggil scare beats dia, yang mana akan buatkan audience akan sentiasa rasa takut. Sebab cerita horror ni saya tengok template formula dia ialah ada certain time memang kena takutkan audience. Kalau tak, audience akan hilang minat menonton cerita tu. Jadi kita kena always sustainkan audience punya attention untuk terus follow jalan cerita ni. Setiap watak dalam cerita ni ada permasalahan konflik dia, yang saya rasa kita tak perlu suapkan audience direct information. Audience akan boleh nampak permasalahan Remy Ishak sebagai Yusof, permasalahan Marisa, ayah, mak tiri dan juga adik dia. So daripada situ saya kuatkan dengan perjalanan cerita yang membuatkan banyak persoalan, dan persoalan tu dijawab pada penghujung cerita. Bagi saya lah, setiap filem-filem seram ada keunikannya tersendiri. Jadi kalau filem Kifarah ni bagi saya berpuas hati dengan hasil dia. Dari segi sinematografi dia menarik, dan tapi dia membawa satu persembahan genre yang lain dari segi penceritaan kalau nak mau dibandingkan dengan filem-filem terbitan daripada pengarahan Syafiq ataupun Syamsul. Scene yang menarik, scene dekat Cairo, walaupun kita tak shoot kat Cairo sebenarnya. Bagi saya, cara untuk saya deliver the dialog. Lepas tu, kita bermain outdoor dengan banyak sangat ekstra. So, mood saya tu agak terganggu. So, itu adalah cabaran saya lah. Ini kali pertama saya terbabit dengan watak yang perlukan face masking dan mengambil masa lebih kurang 6 jam untuk disiapkan. Dan satu scene tu perlu dibuat 3 kali sampai dapat apa yang dikehendaki oleh pengarah. I rasa sangat mencabar scene tu. Sebab I macam jarang buat benda yang sama sampai 12 kali. Macam cabaran tu macam wow. So I dengan Remy macam rasa macam weh, susah gila ke scene ni sampai 12 kali lah. So kalau nak tahu scene apa, I tak boleh nak reveal scene apa. Saya rasa scene yang menarik dan mencabar bagi Pak Mat adalah scene ketika dia bersama dengan Mawar. Itu antara scene dengan dia tu agak mencabar lah. Bukan dari aspek bekerja dengan Sharifah Sakinah, tapi adigan-adigan yang kami lakukan tu agak mencabar lah. Tapi kalau berlakon pergi dekat deep pun boleh juga. So actually we just go on the first surface saja.
Tapi yang menarik tentang cerita ini ialah set, makeup dan juga para pelakon yang hebat-hebat. Momen yang mencabar di set saya ingat satu cuaca lah, di mana kami nak melakukan dekat lubang kubur, di mana masa tu hujan lebat. Tanah di Pulau Keri tu merupakan tanah yang senang air bertakung. Jadi bila kami dah plan untuk shoot scene kubur tu, bila kami gali air keep on masuk tau. Jadi apa yang saya boleh buat, saya ubah screenplay, saya minta art department untuk masukkan darah semua dah. Tak perlu nak tunjuk darah tu mengalir, and kita buat cara teknik kamera tu bergerak cara lain pula. Jadi itu antara satu cabaran lah. Jadi ini yang kita kendakkan. Sebab saya tidak mahu orang kata skop Russian kalau buat filem baik seram ke, action ke apa ke, balik-balik anak dia yang mengarah. Tak beri peluang pada orang luar. Jadi atas dasar tu skop Russian mengambil pendekatan, kita beri peluang kepada pengarah luar seperti Gas Abu Bakar untuk mengarahkan sebuah filem seram. Saya rasa lakonan Remy Ishak pada masa tu sangat-sangat powerful, menyentuh perasaan saya. Even masa saya tengah syuting pun saya rasa this is it. Dan chemistry antara Namron dan Remy Ishak pun sangat menjadi dalam waktu babak tu. Assalamualaikum, Papa. Lama Yusof jauh dari Papa. Jauh dari keluarga ni. Kenapa tiba-tiba balik? Kenapa Papa hantar Yusof pergi? Kenapa? Yusof. Apa salah Yusof? Yusof nak tahu jawapan. Most of the actor yang dalam cerita ni macam Rita Nadira, Liana Jasmine, Sharifah Sakinah, Abang Ismail Daniel, Vanida Imran ni saya dah pernah bekerja sama dengan mereka. Cuma kesian dekat Sharifah Sakinah lah. Sebab Sharifah Sakinah ni semua orang, saya rasa dalam industri semua pun tahu Sakinah adalah seorang yang happy go lucky dia. Tapi saya sangat-sangat merasa teruja bila dia betul-betul nak membawakan watak sebagai mak Wah tu dalam keadaan yang serius. Sangat mudah bila kita bekerja dengan kawan-kawan yang mempunyai aura yang sangat positif. Jadi situasi itu, keadaan itu menjadi sangat-sangat seronok lah. Sebenarnya saya dah pernah berlakon dengan Datuk Remy Ishak sebelum ni. Tapi dengan Sharifah Sakinah, Liana Jasmine, Abang Namron dan pelakon-pelakon lain lah. Saya first time lah berlakon dengan diorang. Mungkin pada awal saya ada sedikit macam kita kata malu-malu sikit lah kan. Tapi dah lama-lama sebenarnya LJ lah yang bagi kita orang semua bonding dekat set. Sebab dia yang paling bising lah. Dia sebenarnya dalam filem ni ramai kita tengok ada pelakon-pelakon yang great actor lah. Dapat bekerja dengan dia orang tu pun dah satu kenikmatan untuk saya juga. Behind the scene memang kita rasa macam kita boleh gelak-gelak, tapi when it come to scene, diorang memang memberikan sepenuhnya. Saya rasa bersyukur dapat bekerjasama dengan mereka-mereka ni. Seronok lah because scene vibes kan, semua satu kepala, satu mindset, satu keikhlasan. Ceritanya tense tapi kita di sebalik tabir sebenarnya cerita kami bersukaria sahaja, kami berpoya-poya. Dah lama gila juga I tak berlakon Remy Ishak. Seronok berlakon dengan dia, macam kembali semua nostalgic moment. Dia sukalah kacau-kacau, bawa muka, bawa gaya tu. Dirimu selalu ku nanti, hidupkan jiwa yang mati ini. Tiada lagi saja untuk
Kami semua bukan cuba nak jadi macam filem Indonesia, filem Thailand, filem Korea. Kami nak ada identiti filem Malaysia sendiri. Dan juga saya harapkan penonton boleh percaya dan juga yakin yang filem yang kali ini adalah satu cara yang kata orang sedikit sebanyak ingatan, terutamanya daripada segi Islamic konteks. Dalam kehidupan ini, kita berlandaskan kepada agama kita. Jadi setiap kejadian yang berlaku itu ada sebab. Jika kita berniat baik, especially kepada keluarga kita, Allah akan berikan ganjaran yang baik pada kita. Tapi jika sekiranya kita membuat sesuatu yang menyimpang jauh daripada agama kita, kita akan menerima kifarah. Itulah yang dipaparkan dalam filem ini. Untuk kita lihat filem ini elok-elok, kita nilai sendiri dan cari mesej yang tersirat dalam filem ini. Syukur Yusof pulang. Dia nak jumpa anak kesayangannya sebelum dia pergi. Kenapa Papa hantar Yusof pergi? Apa salah Yusof? Saya sebenarnya dah bekerja dengan Gas long time ago. Of course, saya rasa teruja untuk kami kembali berkolaborasi. Bila saya diberitahu oleh pihak produksi dan juga penerbit, Gas Abu Bakar adalah pengarah kepada filem Kifarah ni, saya tak sabar sebab saya tahu apa yang Gas cuba akan sampaikan. Saya sangat suka bekerja dengan Gas. I've been waiting for this opportunity to work with him. Sebab yelah kita dah tengok karya-karya sebelum ni. First time saya bekerja dengan Abang Gas, saya macam cari tahulah siapa Gas Abu Bakar ni. Dia pernah direct filem apa, cerita apa. Bila saya bekerja dengan Abang Gas sendiri, dia memberi input yang banyak tentang karakter I dan kita sebagai pelakon ni kena mewarnai lah, dan dia sangat-sangat membantu lah bagi saya. Gas ni seorang yang sangat teliti bila dia bekerja tu. Maknanya saya sebagai pelakon saya sukalah sebab dia menjadi mata ketiga yang sangat bagus. Saya sebagai pelakon memang saya memerlukan itu untuk melihat persembahan yang saya buat, lakonan yang saya lakukan, dan Gas memang sangat-sangat membantulah menghidupkan watak Pak Mat ni. Collaboration ni is not the first time macam kita dah grow together. Gas memang has his own macam kind of style, macam he has good taste. You know, picture, gambar dia memang lawa. Dia memang fun director lah, macam set dia macam rasa safe, rasa fun. Ya, macam tak penat lah. Banyak filem-filem dekat Malaysia ni memang akan terapkan nilai-nilai nasihat kepada penonton, pengakhiran dia seperti apa dan sebagainya. Yang menarik tentang filem Kifarah ini, saya rasa daripada segi sinematografi, momen-momen seram dengan kebolehan Gas Abu Bakar dalam memilih shot yang sangat sesuai dalam setiap scene. Untuk filem ni, dia bukanlah cerita horror yang hantu semata-mata. Dalam filem Kifarah ni kita dapat belajar banyak benda juga. Mungkin kita tak percaya masyarakat kita buat perkara tersebut, dan saya rasa dia lebih membawa kita ke arah bukan mempercayai, tapi kena tahu benda tu ada. Assalamualaikum, Papa. Lama Yusof jauh dari Papa. Jauh dari keluarga ni. Kenapa tiba-tiba balik? Kenapa Papa hantar Yusof pergi? Kenapa? Yusof. Apa salah Yusof? Yusof nak tahu jawapan. Jadi saya harap penonton dapat menerima cerita ni dan juga dapat kata orang appreciate apa Scope Production cuba lakukan bersama dengan My Way Pictures. Saya suka kebebasan dan saya amat hargai apa yang pihak Scope dan My Way beri kepada saya, seperti menulis skrip dan juga membuat saya punya own edits. Even trailer pun saya cuba edit untuk saya tunjukkan apa yang ada dalam minda saya. So dengan adanya Kifarah ini, saya percaya penonton-penonton Malaysia dan dahagakan momen-momen seram daripada pembikin filem Malaysia. This is it. You guys kena menonton filem Kifarah. Vi rasa ramai penonton di Malaysia memang minat dengan cerita-cerita seram. Jadi ini antara filem yang wajib ditonton. This is my first film, jadi korang kena support I.
Dan ramai lagi kas-kas yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat saya sanjungi, semuanya senior-senior saya, dan saya rasa saya sangat suka watak Sharifah Sakinah, dan saya rasa dia bawa satu watak yang lain daripada watak dia yang sebenar. Jadi korang kena tengok cerita. Rasa cerita ini dia menarik sebab dia ada elemen-elemen Islamik. Dia juga bagi satu pengajaran iaitu tentang kifarah itu sendiri. Bagi kami sebagai pelakon ni, bila director itu sangat happy dengan work dia, menjadi satu kepuasan untuk diri saya lah. Cerita seram ni agak susah untuk kita buat, tapi dalam filem ni saya rasa horror tu memang sampailah. Pengalaman saya mengenai kerja-kerja gas dan juga terbitan daripada Scope Production tentunya akan menjadikan satu kepuasan pada anda semua bila menonton. So Kifarah ni patut anda tonton. Dan saya rasa dengan branding Scope Production yang dah ada ni, saya harap penonton percaya lagi kepada brand Scope sebagai salah satu company film production yang berjaya di Malaysia. Dan saya juga mengharapkan bukan saja kepada filem-filem Scope Production, kalau boleh kepada semua filem-filem tempatan yang dihasilkan oleh anak bangsa kita, sokonglah filem tempatan. Amini. Kadang Yusof selalu juga tanya pada diri sendiri, apa salah Yusof? Kenapa Mama lari? Syukur Yusof pulang. Dia nak jumpa anak kesayangannya sebelum dia pergi. Kenapa datang? Kan saya dah cakap jangan datang. Kenapa tiba-tiba balik? Yusuf, kenapa ni? Mama ni berpuaka, Marisa. Marisa! Kau bersekutu dengan syaitan! Hai, saya Sharifah Sakinah sebagai Mawar. Saya Remy Ishak, melakonkan watak sebagai Yusof di dalam filem Kifarah. Saya Rita Nadira sebagai Marisa. Saya Gas Abu Bakar. Jangan lupa saksikan filem Kifarah. Jangan lupa saksikan filem Kifarah. Filem Kifarah. Filem Kifarah. Filem Kifarah yang akan berada di Pawagam Mulai 9 Oktober 2025. Pada 9 Oktober ini. Saksikan.